Ramai yang tanya saya macam mana nak dapatkan 1 dinar ni. Okey, jom saya kongsikan 3 kaedah untuk dapatkan 1 dinar macam ni. Yang pertama, kita boleh kumpul sikit-sikit melalui akaun Gap. Minimum RM100. Kita boleh dapat hari ni 0.16 gram. Kalau dah cukup 5 gram dekat dalam akaun Gap, kita boleh withdraw secara fizikal 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram ni. Kaedah yang kedua adalah Syariah Easy Payment Purchase. Maksudnya kita bayar berkali 6 ataupun 10 bulan. Boleh pilih. Sebulan cuma bayar RM250 lebih untuk 10 kali. Lepas habis bayar, kita dah boleh dapat 1 dinar macam ni. Kaedah yang ketiga adalah full payment, iaitu belian secara terus. Kalau tuan-puan ada bajet sekitar RM2,500 lebih, boleh terus beli 1 dinar ni secara terus. Boleh faham kan setakat ni? So, itu adalah 3 cara termudah macam mana nak dapatkan 1 dinar ni. Jom sama-sama kita capai matlamat dengan menggunakan 1 dinar. Nak mulakan simpanan emas 1 dinar, klik link di bio atau rujuk pin di video saya. Saya bantu dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat.